Okey, jadi sebelum tu Kak Ana tadi kemukakan diri ni. Nama saya Anwar Ismail. Saya sebagai pembantu pendidik dalam sektor baku. Okey, jadi kita akan teruskan dengan soalan Kak Ana dah bersedia ke? Okay, soalan pertama adalah berapa kali kanak-kanak makan dalam seharian? Dalam sehari Ahad hingga Rabu 4 kali sehari makan pesta. Pagi makanan pagi, lepas tu makan buah, tengah hari makan nasi, dan yang petang makan macam kuih-kuih. Lepas tu hari kami makan 3 kali ke 4 kali juga, tapi petang tu kita buku balik rumah sebab masa awal kami kan. Okey. Sekarang ni saya pergi ke soalan kedua ya. Soalan kedua, bagaimana menguruskan kanak-kanak yang mempunyai alasan makanan? Kalau anak makanan ni ibu bapa kanak-kanak tu akan membuka kaskan. Bekas sendiri. Sebab sebelum dia masuk sini dia akan beritahu anak dia alasan makanan beli ke dia akan beritahu. Parents akan bagi makanan tu daripada pagi sampai Dia bawa kedai pagi tak kalau macam kena macam buah ke orang bagi biasa dia tak ada alasan tu. maksudnya makanan itu akan alasan saja. Yang tak melibatkan alasan kita buat sini lagi. Faham? Soalan seterusnya, bagaimana makanan disediakan dengan bersih dan selamat Kak Ana? Macam bahan masakan tu macam sayur ke apa kita basuh, lepas basuh kita potong kita pakai sarung plastik dulu. Semua kita bahan makanan tu kita guna sarung plastik. Okey. Soalan yang terakhir. Apakah cabaran dalam menyediakan makanan kepada kanak-kanak? Cabaran ni macam masa lah. Masa tu macam kemudahan masa sebab anak-anak lama. Lepas tu macam kita nak masak biarlah sekali anak lama nak puasa penyediaan makanan tu sebab kita perlukan masa yang panjang dalam menyediakan ni. Sebab anak-anak lama jadi kuantiti pun jadi banyak masa. Lepas tu macam dari segi penghasilan kita kena buat dua. Makanan untuk dalam tahsen, lepas tu untuk pipak. Sebab buang pipak ni macam asing. Atas dengan bawah. Dari segi penyediaan makanan Penyediaan makanan kita buat dua lah. Satu tahsen, satu pipak. Jadi dia orang asing-asing makan. Kalau bayi kita buat bumbu kita akan makan bilik semua. Bayi asing. Jadi ada menu makanan dia sendiri lah. Sebab ini masa waktu sebelah tu start nak makan untuk anak paten. Anak papat dalam sebelah sebelah jadi berapa lama masa yang diambil untuk masak dari setiap hari. Dari pagi kita start masak pukul 7.30 kita start masak untuk makan pagi. Untuk rumah hari kita akan start dalam pukul 10 kita start masak untuk hari. Macam nasi putih, ikan ataupun ayam. Lepas tu makanan petang kita akan buat dalam pukul 11 kita boleh buat waktu tengah hari. Kita milih dulu, waktu kita biarkan dulu, bila tiba masa dalam pukul 1 ataupun 2 kita boleh start. Tapi kalau dalam keadaan kalau banyak kita kena sampai ke sini awal sikit atau buat jangan makan petang. Tapi buat tu pagi tu potong lah dalam pukul 9 macam tu lah. Sebab tu 10 kita start makan tu. Faham? Macam
tepung buah kat tu. Terima kasih banyak Kak Ina. Sebab sini nak jawab kamu punya